Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nampak muda lagi kak. Orang tua ada duduk ah. Saya 5 yang 2 sudah. Anak 3 orang, cucu seorang. Dan alhamdulillah pada hari ini kan majlis sekarang ini lah. Mungkin kita ni umur dah masuk 20. Tunggu giliran anak orang. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian, saya kemudian. Halo. Mungkin kita dan kita pun rasa bersyukur sejak 42 tahun kita tak pernah ada yang tak pernah jumpa dah. 42 tahun mungkin ini pun mungkin macam orang alim macam AJP, ada AJP, Tabang, apa semua dah. Nanti kita besok mati di akhirat besok, kita boleh bergantung pada dia tu. Dah, semua orang tengok jumpa semua. Dua lah syurga belakang. AJP kata, oh mana ni masing tak ada. Itu sebenarnya AJP kita cari. Kita minta dengan Tuhan, dia cari kita di neraka. Dia kata, cari di neraka aku tak jumpa juga. Dia tak sedar kita duduk syurga tinggi dengan dia. Jadi terima kasih lah. Oh bangun. Minta sekiro. Tak boleh minta sekiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Abdi ataupun Muhammad Razali bin Jaafar telah 5 dulu. Sekalinya ada 3 orang lah ada sini. Jadi kalau sekolah kita sekali pun tengok dia dulu. Tengok dia. Lalu sepakor nama dia tak ada lah. Tengok dia hilang. Sepakor sekalinya. Nama kapal tak ada dah. Nama tu tak ada dah. Nama sekolah tukar daripada sekolah Peterendek kepada sekolah Pasir Cempaka. Seri Cempaka. Kat bulan Amo telah dipanggil tu isteri masih seorang. Lima isteri seorang, anak 6, cucu alhamdulillah 3. Baru dapat 3. Jadi sebagai AJP kata tadi dia 3 tahun dah kecil. Amo menikmati. Bukan menempuh menikmati 3 minggu baru bercuti rehat. Pencen dah lagi cuti rehat. Pencen awal tahun pension. InsyaAllah. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Siapa dia ada lagi ni? Malu lah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nizam Sopi, itu nama penuh. Ada panggil Jen, ada panggil DJ, ada panggil Abel. Siapa Iyah panggil ya? Iyah panggil apa ya? Iyah panggil apa? Dia panggil DJ. Oh ya. Siapa lagi nama ya? Oh ya, lah kali aku. Bini sore, cucu ada 2 ada. Anak ada 4, duduk di Taman Udang. Lah 5 Saya tak ada cerita dah. Itu je lah. 5 5 yang 1. Saya kenal ramai 5 yang 4. Apa gawe mula? Tak ada ya. Saya juga nak ada gawe mana dulu. Tak ada. Jadi yang loan ni yang nakal sikit. Gitu lah dah. Ada gawe ada? Ada pertanyaan? Cepatlah tanya nak ya. Tak ada wira lain. Terima kasih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat semua, saya Zulkifli Ibrahim. Kadang-kadang bertukar dengan Haji Zulampang. Tak tukar nama-nama sama. Anak 3, cucu seorang dah. Semua dah selesai dah belajar, semua dah kerja dah. Sekarang ni saya masih lagi berkhidmat, tapi rasanya saya paling dekat sekali nak pencen. Saya ada 18 hari lagi untuk menamatkan perkhidmatan 33 tahun. Masih lagi berada di PPD Kota Baru lah. Tapi ramai saya kejut hari ni, cikgu tu saya tak ada kenal di Kota Baru. Tapi rasa dia lah 3-4 orang yang pernah jumpa dengan saya lah. Saya rasa suka sangat lagi ni jumpa lah.
masih belakang minta maaf kan ada apa-apa. Jumpa lepas ni pun. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Ada orang kata apa kenal dengan sudah ada dah lah. Betul. Kalau saya dia tak panggil sudah ada. Dia ada nama lain. Dipanggil Cik Mak Dado. Sebab masa tu saya pergi pendidikan pencegahan dada di Kota Baru. Sebagai sudah ada. Dan nama kayu Dia dia ambil dada. sekarang ni saya di unit haiwan murid lah. Tapi kalau dengan haiwan murid, orang panggil nama lain pula. Dia nama panggil Baba Zul. Tu saya budak kenal lah. Cik-cik budak kenal kita lah. Okey, terima kasih. Pe ni kan, pe sorry. Alah, demo lah. Demo lah. Oh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahok tak kenal mana saya sebab saya ni tak famous dulu dia. Dan kebetulannya saya nama Muhammad Ghazi bin Nawawi, berasal daripada duduk Perak belah dulu, Lorong Kubur. Saya sempat sekolah semitnya 8 bulan. Waktu katanya 5N berapa tak nak banyak. Sebab 4N2 ya. Lepas tu pindah pergi Kuala Lumpur. Saya sekarang ni menetap di Gua Musa, kerja latih sebuah Jiping tapi makan gaji je Jiping. Saya masih bekerja dengan syarikat Ladang Sejahtera, jaga getah dengan sawit lah. Kalau nak menang yang ada tu boleh lah, nak tanya kan? Enggak lah itu ada. Tak boleh. Sekarang ini menetap di Gua Musa dan kalau ada kawan-kawan ada masalah singgah kau kereta tayar bocor kau boleh telefon insyaAllah. Saya anak ada 4 orang. Boleh kecek besar kecek makan. Cucu dah ada 6, 7 sebenarnya si Pek ada saya. Ada dalam. Dan sekarang masih menetap di Gua Musa lah. Jadi itu sahaja daripada saya insyaAllah. Kalau ada gambar-gambar boleh hubungi dalam grup WhatsApp lah insyaAllah. Awika ada. Oh, tak kerja kali ni. Okey, AJP tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Arifin bin Wan Ibrahim, 5N5. Anak Tariah. Tak mulut tu. Anak ni okey. Bini saya ya. Orang 4 kan? Sama. Cucu 5 okey. Duduk di Patah Patuju. Lima N5 kerja di LSD Kota Baru. Dah baca dah lah, aku boleh pak dah lah bacanya. Saja lah.